Hari ini, Khamis, 2 April 2026 merupakan satu detik penuh bermakna bersempena Majlis Khatam Al-Quran dan Apresiasi SPM kali ke-16 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Mahat Muar. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghargaan atas usaha, pengorbanan dan kejayaan para murid yang telah berjaya menempuh cabaran sepanjang perjalanan dalam menuntut ilmu pengetahuan di bumi tarbiyah dan penuh barakah ini. Pada hari ini, batch Eccentric 2125 yang terdiri daripada 149 penerima anugerah hadir bersama ibu bapa dan keluarga bagi menerima pengiktirafan atas pencapaian mereka. Kejayaan ini bukan sahaja membanggakan diri, malah menjadi inspirasi kepada murid-murid yang lain untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama menyaksikan liputan khas daripada kami TV PSS Al-Ghazali. Informasi terbaik, inspirasi generasi berilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama saya Anas Hafiz untuk TV PSS Al-Ghazali Mahat Muar. Sekarang kita bersama-sama dengan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan, Tuan Haji Omar bin Saleh. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Tuan, terima kasih kerana sudi hadir untuk merasmikan Majlis Apresiasi SPM kami pada hari ini. Baiklah Tuan, soalan saya kepada Tuan ialah, apakah harapan Tuan kepada para pelajar yang diraikan pada hari ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan syabas dan tahniah kepada SMKM Mahat Muar atas kecemerlangan yang berterusan dalam SPM tahun 2025, meneruskan kecemerlangan 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Dan harapan besar saya kepada semua calon yang telah pun menunjukkan kecemerlangan dalam pencapaian mereka, pertama sekali pastikan selepas daripada ini membuat pilihan kepada jurusan-jurusan yang bersesuaian dengan potensi dan minat masing-masing, supaya akhirnya nanti apabila anda belajar di peringkat lepasan menengah, anda akan merasai keseronokan belajar itu. Kemudian yang seterusnya, saya mengharapkan supaya semua pelajar yang berjaya, dan semua pelajar lah, sama ada yang berjaya cemerlang ataupun yang berjaya, akan teruskan kecemerlangan tersebut bukan setakat dalam akademik tetapi dalam kerjaya pada masa akan datang, dan bawa imej Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dalam persada masyarakat sebagai pelajar-pelajar yang hebat dari segi adab dan akhlaknya. Terima kasih Tuan atas jawapan yang cukup jelas sebentar tadi. Baiklah semua, sekian saja daripada saya Anas Hafiz daripada TV PSS Al-Ghazali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Dewan Al-Khawarizmi untuk menemu ramah graduan terbaik SPM 2025 iaitu Saudara Alif Akmal bin Sumaan. Apa khabar? Khabar baik, saudara. Okey. Tahniah diucapkan kepada Saudara Alif atas pencapaian yang sangat cemerlang dalam keputusannya SPM 2025. Soalan saya pada hari ini, apakah tips belajar yang anda amalkan? Antara tips belajar yang saya amalkan ialah sentiasa mengulang kaji setiap kali sebelum masuk tidur. Selain itu, kita juga kerap melakukan latihan yang diberikan oleh guru-guru dan juga latihan kendiri supaya ilmu yang diberikan oleh guru tidak hilang begitu saja. Apakah perasaan encik melihat anak encik berjaya menamatkan SPM dengan sangat cemerlang? Saya pertama saya syukur alhamdulillah kehadirat Allah atas apa yang telah diberikan, ya. Jadi perasaan saya bersyukur dan alhamdulillah semua usaha daripada semua pihak, usaha dari semua pihak, daripada sekolah, daripada dia sendiri, jadi akhirnya membuahkan hasil. Jadi saya gembiralah. Semoga dia dia boleh jadi contoh pada adik-adik lah, kejayaan itu. Itu je. Terima kasih. Bersama saya, Saudari Nur Anis Afifah binti Muhammad Azlan, pelajar cemerlang SPM 2025. Apa khabar saudari? Sihat, alhamdulillah. Tahniah atas pencapaian cemerlang saudari dalam SPM yang lalu. Soalan saya, apakah tips belajar yang saudari amalkan sebagai persediaan SPM? Bagi saya akan mendisiplinkan diri untuk menjaga masa, sekurang-kurangnya belajar
setiap hari tu adalah dalam study sendiri dalam 1 ke 2 jam. Tapi bagikan masa macam 20 minit belajar, lepas tu rehat. 20 minit belajar, rehat. So tak adalah terlalu stres. Yang kedua, cari tempat yang selesa untuk kita lebih fokus. Kalau macam saya suka tempat yang sunyi. Jadi saya akan belajar di kelas waktu cuti. Akhir sekali, pastikan konsisten. Jangan seminggu belajar, lepas tu 2 minggu stop macam tu. Terima kasih atas perkongsian saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Kini bersama saya Saudara Muhammad Irfan Haris bin Zulkarnain, calon SPM 2025. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, baik. Tahniah diucapkan kepada saudara kerana telah mencapai kejayaan di dalam keputusan SPM pada tahun 2025 yang lepas. Apakah perancangan saudara selepas berjaya menamatkan sesi persekolahan pada tahun lepas? InsyaAllah, Alhamdulillah. Dengan izin Allah lah, keputusan straight A SPM untuk SPM saya. InsyaAllah untuk UPU, Universiti Umum, Alhamdulillah tempat pertama saya dah letakkan untuk sambung ke Universiti Malaya lah dalam bidang sains sosial, dan kemungkinan juga ke Universiti Islam Antarabangsa UIA dalam bidang kos ekonomi dan sains pengurusan. Jadi insyaAllah juga selain itu saya juga sedang memohon beasiswa untuk lanjut ke pelajaran ke luar negara yang lain. Terima kasih saudara. Bersama saya kali ini, Saudari Hanis Aufa binti Hairul Kamaruddin. Apa khabar saudari? Saudari sihat? Alhamdulillah sihat. Baiklah, soalan saya kali ini, sebagai seorang yang pernah menjadi calon SPM, apakah ganjaran yang dijanjikan atau diterima setelah memperolehi keputusan cemerlang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pada saya, berdasarkan diri saya sendirilah, selama saya jadi calon SPM ni, tak pernahlah saya harapkan apa-apa ganjaran ataupun apa-apa balasan lah daripada parents ke, kawan-kawan ke. Cukuplah dia orang ucap tahniah pun sudah memadai. Tapi ada satu masa tu, mak ayah saya ni menghadiahkanlah sebuah hadiah yang saya rasa macam saya tak sangka, dan saya pun sendiri tak tahu yang dia orang nak hadiahkan benda tu. Iaitu sebuah kereta Proton Saga latest version. Mungkin dia orang bagi tu sebelum daripada dapat result. Tapi saya anggapkan hadiah tu adalah sebenarnya ganjaran daripada kejayaan saya dari Form 1 sampai dah Form 5, especially untuk SPM 12A ni. Jadinya pesanan saya lah untuk semua, apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita capai kejayaan tu, jangan pernah harapkan sesuatu. Sebab saya lah pada ayat Allah, la in syakartum la azinannakum. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat untuk kamu. Jadinya jika kamu bersyukurlah kan, dan tak meminta-minta, insyaAllah lah akan ada ganjaran yang kita dapat tanpa kita sangka. Sekian, terima kasih. Masya Allah, tahniah saudari sekali lagi. Terima kasih diucapkan saudari. Semoga kecemerlangan ini sentiasa berpanjangan sehingga dunia di akhirat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kini bersama saya, Saudara Nur Iskandar Rifki bin Mahizan. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, baik. Soalan saya pada hari ini, siapakah individu yang paling memberikan inspirasi kepada anda? Kalau saya cakap individu yang paling beri inspirasi kepada saya adalah ibu bapa saya lah. Sebab sepanjang saya menduduki peringkat SPM dan setiap cabaran, mesti ibu bapa saya akan berikan golongan dari segi mental, fizikal, kewangan juga. Selain itu, antara individu yang bagi inspirasi kat saya adalah semua cikgu-cikgu SMK Makmur, daripada Ustaz Temua sampai cikgu-cikgu akademik. Sebab setiap hasil kejayaan murid tu, cikgu-cikgu yang corakkan, cikgu-cikgu yang berkorban masa. Kami ni ikut kelas, belajar sampai faham, tapi cikgu yang struggle nak fahamkan kami. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dekat ibu bapa saya, dekat guru semua cikgu, tak kisah ajar ke tak, sebab semua bagi sokongan emosi, sokongan mental kepada saya dan juga kawan-kawan sehingga berjaya mendapatkan kejayaan cemerlang. Terima kasih. Alhamdulillah. Soalan Kini saya bersama dengan salah seorang calon cemerlang SPM, Amirah Zulaika binti Muhammad Ibrahim. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Tahniah atas keputusan yang cemerlang. Terima kasih. Okay, baiklah, soalan saya, apakah nasihat kepada adik-adik yang ingin turut cemerlang seperti saudari? Okay, nasihat saya untuk adik-adik di Mahat, teruskan berjuang, jangan pernah berputus asa. Ingatlah, setiap usaha itu Allah akan pandang. Jadinya sentiasalah bertawakal kepada Allah dan terus istiqamah. Terima kasih. Terima kasih saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Kini bersama saya, Saudara Ahmad Ihsan bin Zaini, calon SPM 2025. Apa khabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Soalan saya pada hari ini ialah, apakah perancangan saudara selepas berjaya menamatkan sesi persekolahan? Bila habis sekolah, satu benda yang kita kena sedar, kita akan tempuhi alam yang baru.
Kalau di sekolah kita jumpa rakan-rakan kita setiap hari, di luar sana kita akan jumpa pelbagai kelompok yang baru dan akan banyak culture shock. Jadi bila habis sekolah, saya banyak bersosial dengan rakan-rakan sekolah lama, dengan jiran-jiran untuk kita bergaul dengan orang yang baru, untuk kita kenal suasana yang baru. Sebab apa? Kalau kita tak kenal, kita boleh jatuh, kita boleh terpengaruh dengan rakan-rakan yang tidak memberi manfaat. Jadi bila je habis SPM yang lalu, saya ada ikut ada jemaah-jemaah tabligh untuk kita faham agama. Kita faham agama, kita belajar agama. Sebab apa? Kalau kita tak belajar agama, kita akan belajar benda-benda lain, kan? Ada hari ni belajar, habis SPM dia try main motor, try main benda-benda yang tak memberi manfaat. Jadi saya ambil peluang ni untuk belajar agama. Belajar agama di sekolah tak cukup. Kita tak faham agama dengan sempurna. Jadi kita kena terus habis belajar di sekolah, kita teruskan belajar agama bila habis sekolah. Itu adalah langkah terbaik untuk saya jaga iman saya, untuk saya kekal berada dalam masyarakat dalam iman, agar tak terpengaruh dengan suasana-suasana yang membawa kemudaratan. Terima kasih saudara. Bersama saya kali ini Puan Siti Rohani. Tahniah atas pencapaian Puan yang cemerlang. Alhamdulillah. Baiklah, soalan saya kali ini. Sebagai ibu bapa, apakah ganjaran yang pernah dijanjikan kepada anak-anak jika memperolehi keputusan yang cemerlang? Oh, kalau macam dia ni, hari tu Acik janjikan dia 1A 100. Kalau dia dapat 1A untuk subjek sains 200. Memang dah standby dah duitnya, dah kumpul dah setahun. Jadi dia akan dapat mengikut bilangan A yang dia dapat tu lah. Baiklah. Terima kasih Puan atas komen yang diberikan. Okay, terima kasih. Kembali bersiaran bersama saya Anas Hafiq untuk TVPSS Al-Ghazali Mahad Muar. Sekarang kita bersama-sama dengan saudari Sharifah Syarain Rashikah binti Syed Abdul Razak. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, ana bikhair. Baiklah. Soalan saya pada hari ini ialah, apakah rahsia pada kejayaan saudari sehingga boleh mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM pada tahun 2025 ini? أولاً لو تريد أن تكلم عن secret ليحصل على هذه النجاح فطبعاً أنا لا أعلم أيضاً ولكن أنا قد أبذل في جميع حال فمثلاً أراجع مع أصدقاء وهناك أقابل مع المعلمين وهناك أيضاً في كل يوم أدعو إلى ربي ليحصل على هذه النجاح وهذا الحال أشعر بالممكن ليحصل على النجاح. Baiklah saudari, terima kasih atas jawapan yang cukup jelas sebentar tadi. Baiklah semua, sekian saja daripada saya Anas Hafiq untuk TVPSS Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja liputan kami pada hari ini. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua penerima anugerah. Semoga kejayaan hari ini menjadi titik permulaan kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Namun, dalam mengejar kejayaan, jangan lupakan Al-Quran sebagai panduan hidup. Teruskan bersama kami di TVPSS Al-Ghazali. Informasi tepat, inspirasi generasi berilmiah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.